Okay kan, selamat pagi. So video kali ni aku nak buat konten tangkap belut. Aku dengan Mamat target dalam 3 ekor belut dalam 1 kilo lebih. So boleh pergi jual. Kita tengok hasil macam mana hari ni. Let's go. So Mamat, Ya. umpan apa hari ni? Udang. Tengok udang. Okay, ni kami punya aksesori udang, mata kail dengan tali. So kita tengok cara Mamat tangkap belut macam mana. Tadi Aku tak tangkap lah. Aku biar Mamat lah. lubang tak ada. So pertama kali kita akan cari lubang lah. Lubang-lubang belut. Lubang pertama tidak hasil, tak ada hasil. Jom cari kedua. So target ni 3 ekor. Okey, jom. 1 kilo jual. Dekat berlima lah. Kalau boleh, kalau tengah hari boleh jual. Kalau belut 1 kilo berapa? Kilo 20 ke? Tak tahu. RM20. 1 kilo. Kalau dekat kalau kilo 800 kilo 800 kan. RM31. Hujan lah malam. Mana dah? Tu tanah lembap. Ini lubang kedua. So kita tengok hasil Mamat hari ni. Target 3 ekor belut. Kita tengok macam mana. Ada lubang gas. Mamat ni kira macam pro lah. Dia pro tangkap belut. Dia akan cari lubang-lubang Tapi yang dekat kawasan benang ni. belakang kita main tak apa. So kita tengok hasil lah macam mana. Ni kawasan Parit Haji Nafis. Ada lubang? Sabar. Okey. Lubang kedua. Tidak ada hasil. Pagi-pagi dia tidur kot. Tak. Tidak ada hasil. Okey, lubang kedua tiada hasil. Wah, sabar. Lubang ketiga. Okey. Mamat ni pro cari lubang. Lubang belut. Ui, semua api ya. Aku mesti sikit. Oh, ada semua api ya. Wah, tak ada. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil, guys. Mana pula? Lubang ketiga tiada hasil. Hai. Lubang keempat. Mancing itu sabar. Oh, tu lubang. So, kita cari lubang keempat. Dapat 3 ekor belut. Okey, settle. Okey, ni kita tengok lubang keempat. Dapat sekok pun jadi lah, Mat. Mana? Lubang keempat tak ada. So, lubang kelima. Hah? Tak ada. Kan sebab dia ni Sana besar. tak ada. Tak ada. Tak ada. Hantar mana? Sana memang lah, tengok tanah dia tinggi. Dia tanah rendah. So, lubang kelima tak ada hasil lah. Mana jalan tu? Jalan tu? Dah lah pula. Nampak belah mana? Tak, ni akan nak jalan belah ni. Okey. Tak tidak sini. Sini. Ni betul-betulnya pure budak kampung punya. iPad apa semua tak main. Pagi-pagi keluar tangkap belut. Steady. Dengan kena cahaya matahari. Mana? Oh, ada. Pagi-pagi semua vitamin punya. Sempoi. Pagi-pagi budak pun tak bangun ni. Tiba-tiba. Nampak? Dia cakap pagi-pagi budak pun tak bangun lagi. Ni bangun dah. 6 pagi, 7 pagi. Keluar pergi tangkap belut.
Steady ya Mamat. So yang mana baru masuk channel ni, apa boleh subscribe aku punya channel. Ini adalah sisi lain Abang Malik. Kita buat konten lifestyle lah. Okay, layan-layan lah. Saja buat santai-santai. So mana baru masuk tu boleh subscribe channel Abang Malik. Let's go. Lubang ke berapa dah? Lupa dah aku. 6. Lubang ke 6. Tengok hasil. Mana ada lubang? Dia takkan udang kot. Makan. Hang tahu udang laju. Racun. Laju. Oh laju. Kalau nak boleh tu dekat Telaga banyak. Telaga pula. Confirm. Faham. Kenapa telaga lagi banyak pada kat kawasan ni? Cuba tengoklah tepi-tepi dia tengok lubang. Aku akan lalu-lalu. Okay kan, Mamat cakap kat kawasan ni kurang sikit. So kami nak pergi ke belah telaga pula. Banyak ke tak banyak belut. So kalau tak ada hasil, mungkin aku akan buat part 1, part 2, part 3 sampai dapat 3 belut. Let's go. Cakap belut. So ni kat kawasan telaga pula. Kita tengok hasil. Oh Mamat, tengok dia tahu lubang kat mana. Lubang ke-7 Mat. Kita tengok macam mana anak kampung. Budak ni baru umur 10 tahun. Habis ni betul-betul pure punya kampung boy. Tapi kumpau. Sini Mat, sini lubang. Okay kan, kali ni kumpau. So ini video part 1. Okay, apa tunggu video part 2. Target kami 3 belut. Okay. Nak jual. Okay Mat. Ciao. Ciao.